Okey, so hari ni apa yang kita nak bincang sedikit ialah berkenaan dengan cara kita nak bekerja dan qualify pembeli. So ini adalah siri jadi mungkin kita boleh cover dalam masa 3-4 hari untuk cover macam mana kita nak qualify penjual. So hari tu kita dah go through macam mana kita nak qualify pembeli. Hari ni kita nak qualify penjual. Jadi apabila kita cerita kita nak qualify penjual ni, first thing yang kita kena buat ialah kita punya mindset. Mindset kita kena betul. Apa tu mindset? Mindset ni adalah kita punya programming dekat dalam otak kita. So kalau programming kita, otak kita betul, maka kita punya cara kita menguruskan penjualan tersebut akan betul. Kalau sekiranya mindset kita salah, cara perbuatan kita salah ataupun tak kena dengan apa yang kita percaya. Contohnya kalau kita percaya kita ni bagus, pembawakan kita bagus. Example lah. Jadi mindset ni penting. Jadi saya nak list down ada 10 perkara mindset yang kita kena ingat sebelum kita nak fikir untuk nak qualify ni. Mindset kita kena betul dulu. So seperti yang saya kata dekat dalam kelas induction sebelum ni, kejayaan hanyalah sejauh sejarak 6 inci, iaitu antara sini ke sini 6 inci saja. Jadi itu adalah jarak kejayaan. Kalau kita punya mindset betul, kita akan berjaya, memudahkan untuk berjaya, insya-Allah. Okey. Pertama sekali yang kita kena ingat, ada 10 perkara yang kita kena ingat. Okey. InsyaAllah saya akan dalam video tu nanti saya akan listkan. Senang sikit nak isi nota. Kalau sekiranya siapa nak tulis nota is better, sebab bila kita yang tulis atas tangan kita, kalau dengan baca different, tulis akan lebih ingat. Pertama ialah penjual dia bukan owner tetapi klien. Ingat, bila kita jumpa dengan penjual tu, kita ingat dia tu klien kita. So jadi kita kena layan dia macam seorang klien. Okey, macam klien. Jadi ramai ejen dia mindset dia lah, dia rasa macam bila dia jumpa owner ataupun dia jumpa seller tu, dia macam ingat nak dapatkan listing tau. Bila dia fikiran dia tolonglah kasih listing kat saya. Jadi cara kita approach tu different. Maksudnya kita punya confidence akan rendah, kan? And apa yang kita kena fikir ialah kita ni ialah nak membantu klien kita untuk menyelesaikan masalah dia, untuk memberikan servis profesional. Ingat. Jadi bila mindset kita berubah, cara komunikasi kita akan berubah. Kalau kita anggap penjual tu sebagai klien kita ataupun kita punya orang yang kita nak serve, kan, berbeza dengan macam nak dapatkan listing semata-mata, cara kita bercakap akan berbeza. So itu nombor satu kita kena ingat. So mindset profesional, kita datang untuk penjual ni sebagai owner dan bukan owner saja tapi sebagai klien kita. Pertama mindset kita ialah cara kita approach ialah profesional. Kita datang bukan nak minta listing, nak minta tolong kasih listing je, bukan. Tapi kita datang secara profesional. Bila ketika saya cakap ni mindset ni semua penting apabila kita nak buat apa tau, dapat eksklusif. Bila kita dapat eksklusif, kita kena tunjuk kita beza dengan orang lain. So bila kita nak dapat eksklusif, klien dia expect kita ni boleh provide servis. Maksudnya dia bayar kita servis, betul tak? Dia bayar kita servis. Jadi bila kita datang tu, dia tengok kita, dia nampak kita macam orang ni memang boleh menyelesaikan masalah aku, baru dia boleh kasih eksklusif. So kita, apa yang dia nak ialah satu, update konsisten. Ini nombor satu. Bila kita dapat listing, kita tak boleh senyap tau. Kalau kita senyap, menunjukkan kita tak kompeten. Ini daripada ada satu buku yang sangat bagus, Sell or Be Sold. Sangat bagus. Buku tu sangat bagus. Dia kata kalau sekiranya kita senyap, menunjukkan kita tak kompeten. Kalau orang tu senyap, dia tak kompeten. Maksudnya kompeten maksudnya dia tidak, standard dia tak tinggi. So kita kena update consistently apa yang kita dah buat. Kita buat 1, 2, 3, 4. Apa yang kita dah lakukan. Assalamualaikum Cik Ali, saya just nak update. Hari ini saya dah letak dekat dekat Muda, dekat H-Pop, dekat Property Guru, dekat
FB dan saya dah blast dekat 50 grup. Kan macam semalam saya tunjuk macam mana nak buat automation kan. Kalau boleh bagi link tu. Ini link-link dia. Kalau cik tengok kalau ada information yang tersalah, cik boleh beritahu saya. Itu bila kita dapat je, ini segmen akan datang. Apa macam mana kita nak urus. So kita kena update konsisten, kita kena bagi data pasaran yang jelas. Sebab tu yang dekat yang saya tunjuk, macam yang saya tunjuk hari tu dekat Edge Insight tu kan, yang Edge Prop yang Epic tu kan, itu sangat bagus tau. Dia boleh create dia boleh create kita laporan dengan muka kita sekali. Tempat dia tu sangat bagus. Data pasaran, strategi, macam mana kita nak pasarkan. So bila kita jumpa customer tu, kita kena bagi kita punya resume atau profile kita, resume kita. So yang itu saya sebut sebagai seller kit. Seller kit ni ada template-nya ada dengan saya. So kalau siapa nak beritahu dekat dalam group induction tu, saya nak seller kit, saya akan letakkan seller kit tu dekat kita punya guide, dekat dalam kita punya FB guide. Termasuk video ni saya akan record dan kita akan letakkan kat FB group kita, rakan niaga kita pergi dekat guide tu. Kat situ insya-Allah saya akan letakkan. Lagi satu, nasihat kita kena jujur. Kalau sekiranya dia macam ni, kalau kita nak menipu, muka kita kadang-kadang susah nak elak. Orang boleh agak macam ni macam tidak berlaku jujur. Jadi ingat, bila kita jumpa customer, first thing kita kena ingat ialah apa saja yang saya beritahu transparent, tak ada benda yang kita sembunyikan. Kalau kita layan mereka macam pelanggan kita, bila kita jumpa kita layan dia macam pelanggan kita, automatik akan lebih fokus, automatik akan fokus pada servis. Bukan sekadar nak minta eksklusif saja. Okey. Nombor 3 ialah relationship building. Ini kalau sekiranya tak ada trust, orang tak akan bagi kita eksklusif. Kalau setakat kalau dia tak ada trust, dia kata macam mana dia nak kasih eksklusif tu bila dia yakin yang kita boleh selesaikan. Kalau dia kata macam baik aku deal dengan 10 ejen, kenapa aku nak kasih engkau eksklusif kan? Jadi tak ada trust, dia tak boleh kasih eksklusif. Satu, cara kita bercakap kena ingat macam mana kita nak kita akan go through induction lain, macam mana nak bina trust. Macam yang saya cakap tu kan, dia ada kelas khas untuk bina kelas. Tapi antara yang penting kita punya tone kita kena kemas, follow up dengan kena systematic, communication kita kena jelas. Tak ada hanky-panky, tak ada kita transparent. Jadi kalau kita trust, dia akan akan lebih, orang kata hubungan tu akan lebih baik. Okey. Yang keempat, bila trust tinggi, closing kita dengan klien juga tinggi. Mereka akan lebih percaya dengan nasihat harga kita. Nasihat kan, bila kita kata, cik saya rasa pandangan saya, pandangan saya dengan data-data yang saya dah collect selama 2 minggu, lepas memasarkan rumah cik, saya cadangkan nak turunkan harga. Dia akan trust kita sebab kita tak senyap tau. Kalau sekiranya kita senyap 3 minggu, kita datang kata, cik, rumah cik tak boleh jual lah, kurang harga. Dia tak nampak usaha kita, jadi dia tak yakin kan. Jadi dia akan dengar nasihat kita, lebih ikut cadangan kita, dan dia akan peluang untuk bagi eksklusif tu akan lebih tinggi. Okey. Yang kelima ialah bila kita care klien kita, dan kita akan dapat repeat customer. Ingat masa saya cakap induction tu, satu pelanggan kadang-kadang boleh bagi kita sampai 50-60 ribu ringgit. Satu pelanggan 50-60 ribu ringgit. So maksudnya kalau kita jaga pelanggan tu dari mula sampai anak cucu dia ataupun anak dia sajalah, kita boleh dapat 50 ribu ringgit. So ingat kat situ. Itu tip yang pertama. Tip yang pertama, segmen minda kita ialah kita kena anggap penjual ni dia klien kita. Dia bukan setakat nak dapat listing saja. So itu nombor 1. Itu nombor 2 ialah kita jangan anggap semua kita punya klien ataupun penjual ni dia dah faham dengan dia dah faham dengan proses jualan. Jadi kena ingat, penjual ni kadang-kadang dia tak tahu, dia beli dia tak tahu. Jadi kita kena explain, jelaskan proses dia. Sebab tu saya sarankan bila kita nak dapatkan listing, kita dapat listing, walaupun kita tak jumpa dia, katakan dia kata dia sibuk apa semua, kita bagi dulu kita punya seller kit.
bagi dulu seller kit tu, ceritakan pengalaman kita. Ini nanti kemudian seller kit ni saya akan huraikan kemudian. Penjual dia bukan pakar pasaran, banyak kadang-kadang dia tak tahu. Dia cuma refer pada kawan-kawan dia je. Kadang-kadang dia dengar kawan-kawan dia, kau jual rumah kau berapa? 450,000. Kawan-kawan dia pun temberang kat dia. Kan? Kadang-kadang kawan-kawan dia tak nak cakap dengan dia harga yang dia nak jual sebab dia tak nak orang tu beli rumah dia. Jadi dia kata 450,000. Sebenarnya dia buka harga 400,000 je atau 420,000. Jadi dia ingat rumah tu macam tu 450,000. Jadi bila dia jumpa kita, dia akan cakap, saya punya kawan sebelah tu jual 450,000 Encik. Macam mana Encik boleh jual 400,000? Cadangkan dia kata 400,000. Jadi dia bukan pakar pasaran. Jadi kita kena jelaskan. Jadi bila kita bagi edukasi, nombor 2, bila kita bagi edukasi pada mereka, maka kita akan dapat real estate yang sebenar. Sebab tu ada satu kartun dia kata, saya nak harga 450,000, saya tak nak harga 400,000. Encik bukan nakkan real estate agent, Encik nak fantasy estate agent. Fantasy punya harga. Fantasy harga maksudnya harga tak masuk akal. Jadi example macam tu. Jadi bila kita bagi dia education, maka kita boleh mengurangkan expectation yang tak realistik. Letak harga yang melampau, letakkan waktu yang singkat. Contohnya, lepas sign OTP, minggu depan dia expect dapat full payment. Example. So sebab tu kita catat kita punya timeline tu penting. Timeline mula daripada apa sampai apa. So kita kena tahu dulu dia punya dia punya geran, dan dari situ kita akan tengok apakah dia punya timeline dia. Sampai kat mana, setakat mana. Faham tak? Jadi dia dah tahu, rumah saya ni paling tidak 2 tahun baru boleh tukar nama. Example. Tapi masalahnya sementara 2 tahun tu apa yang saya boleh buat? Adakah rumah ni saya kena kasih kunci pada buyer? Example. Jadi kita kena tahu kat situ. Jadi kita boleh cakap, Encik nak tinggal sini ke tidak? Itu adalah benda yang kita kena bertahu. Jadi kita kena bagi edukasi supaya dia faham dan expectation dia akan lebih realistik. Lagi satu, bila kita bagi education ni ataupun information ni, maka dia akan lebih percaya pada kita. Kalau sekiranya kita bagi information yang jelas, tunjukkan data seperti yang saya kata tu, buat dekat HProp punya Epic tu, kita tunjukkan yang jelas. Kat rumah ni, kawasan ni, berapa. Kalau bagus, buka tablet depan dia, pergi kat Epic, tunjuk yang kotak-kotak merah tu. Ini berapa ringgit. Jadi dia boleh tahu. Faham tak? Tunjukkan penjelasan step by step dan supaya dia faham. Okay, so kalau sekiranya kita bagi education, dia punya kita secara tak langsung kita memberi penjelasan yang baik, maksudnya kita added value dengan servis kita. Kita bukan sekadar nak menjual saja, tapi kita provide service, added value yang mungkin orang lain tak bagi. So ingat So itu adalah mindset yang kedua. Mindset ketiga ialah bila penjual dia menjual, dia tak tengok pada data sangat tau. Dia fikir pada emosi dia. So emotional selling ni, kalau ada satu buku yang sangat bagus, emotional selling, boleh baca. Mungkin akan datang kita akan huraikan apa yang ada dekat dalam emotional selling tu. So orang dia jual atau beli, dia based on emotion. Nombor 1. Nombor 2, baru cerita pasal dia bila data tu ataupun maklumat tu hanya digunakan untuk apa tahu? Hanya digunakan untuk justify dia punya emosi. Itu kita kena ingat. Kalau sekiranya dia tak suka kita, dia tak yakin dengan kita, walaupun kita bagi data yang betul pun, dia tak nak tengok. Sebab apa? Dia menjual dan membeli berdasarkan emosi. Dia menggunakan data hanya untuk menyokong emosi dia saja. Sama juga dengan kita. Bila kita pilih something tu, kita dah suka something dah. Tapi data, walaupun data tu tidak menyebelahi benda yang kita suka tu, kita akan gunakan data yang ada alasan untuk menolak. Ingat data kalau kita bagi, dia boleh jadi positif dan negatif. Dia boleh gunakan data tu untuk balas balik, mengatakan tak bagus. Jadi saya tak nak bagi contoh sebab saya nak go through 45 minit je kita ada hari ni. Okey. Data. Yang nombor 2 tadi macam saya kata. Nombor 3 ialah untuk elakkan salah faham ataupun konflik, kita kena pegang pada data, kita pegang emosi. Whatever yang dia cakap. Sebab orang bila dia nak jual rumah ni, kadang-kadang dia pegang pada apa tahu. Saya ada satu contoh. Ada satu orang ni dia jual kereta klasik, kereta klasik.
So bila saya cakap dengan dia, cik, rumah cik ni yang tentukan harga ialah bukan pembeli ataupun penjual cik. Yang tentukan harga ialah valuer. Saya cakap dengan dia macam tu. Saya jelaskan dia dengan panjang lebar. Saya cerita masa tu kita baru belajar. Jadi kita cerita dalam valuation ni ada 12 assumption yang dia perlu buat bla 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 bla. Tapi sebab dia merasakan rumah tu sama dengan macam jual kereta. Dia kata, supply and demand what? Sebab benda ni tak banyak jadi saya boleh jual mahal. Example. Jadi saya cuba nak explain tapi tak boleh nak explain. Jadi dalam keadaan macam tu, itu qualify tu penting. Jangan kita teruskan kalau sekiranya dia masih merasakan dia. Kita janganlah cakap dengan dia, encik perlukan fantasy real estate, fantasy estate agent, bukan saya. Jadi kita kena tahu emosi dia apa. Jadi bila emosi dia kat situ, tak perlulah kita nak kita nak konflik dengan dia. Sebab ada ketikanya kita kena ingat bukan semua perkara, semua benda kita boleh menang. So kalau sekiranya perkara tersebut tidak memberi pulangan yang baik ataupun memberi pulangan yang bagus untuk kita, maka kita boleh cut short lepas tu cari tempat lain. Okay. So yang keempat ialah bila untuk bina kepercayaan kan kita kena tunjukkan data. Kita based on data, jangan ikut emosi. Sebab orang kadang-kadang macam saya katalah, dia jual sebab itu rumah dia sayang dengan rumah tu, example kan. Jadi dia rasakan contohnya kalau ada kata nilai estetik, ada Baliness, example kan. Tapi Bali tidak menggambarkan harga. Sebab renovation is about taste. It's about taste, about pilihan orang tu kan. Jadi dia bukan sebab based on value. Jadi tak boleh digunakan renovation dia tu sebagai satu alasan untuk meningkatkan justify dia punya harga yang melampau. Sebab bila renovation dia melibatkan taste, jadi dia tak boleh nak terus letak tinggi kan. Jadi dia kena bergantung pada valuer punya. Dia akan tengok construction, ada construction method whatever lah kan. So sebab tu kalau cerita panjang, kalau sekiranya dia tak nak, tak apa, professional, and then kita beransur, tolak tepi. Kemudian baru kita revisit. And then lepas tu fokus agent ialah nak dapatkan hasil cepat. Kita kena ingat, qualify ni maksudnya kita nak tahu siapa yang betul-betul perlukan servis kita. Kalau sekiranya orang tu dia tak perlukan servis kita lagi, maka kita tak perlu nak tumpukan perhatian kat situ. Sebab tu kalau kita seorang professional agency ataupun real estate agent yang profesional, kita punya kerja memang banyak. Jadi kita boleh pilih mana satu yang kita nak concentrate. Okay, yang keempat untuk mindset. Dia penjual, dia nakkan hasil, dia tak nak alasan. Ingat dua benda. Alasan dengan reason is different. Alasan bahasa Inggeris apa? Siapa boleh bantu saya? Alasan tu bahasa Inggeris apa? Alasan tu excuses. Dia tak nak excuses. Tapi kalau reason is different. Jadi penjual dia fokus pada keputusan. Dia tak nak kita bolak-balik. Jadi data tu sangat penting. Action lebih penting daripada kata-kata. So bila kita janji something, over deliver, jangan over promise. Apa yang dia masukkan dengan over promise tu maksudnya InsyaAllah cik punya rumah dalam masa 1 bulan saya akan dapatkan pembeli. Jangan over promise. Kita boleh cakap selalunya proses ambil masa 6 bulan. Tapi kita dah tahu rumah ni 1 bulan boleh settle ni. Faham tak? Sebab rumah ni hot, katanya proses mengambil masa 6 bulan. Kan? Jadi kita kata rata-rata. Sebab tu kita kena tahu market dekat kawasan situ berapa lama ambil masa. Tapi kita jangan cakap 6 bulan menyebabkan dia discourage. Kita kata, namun kalau sekiranya saya dengan pool prospek yang saya ada ni, kita akan cuba untuk kurangkan. Macam tu. So letak expectation biar betul. Okay. Jadi jangan over promise. Okay. Deliver result lebih penting. Sebab bila kita deliver, mereka akan lebih percaya. Okay. So untuk elakkan kekecewaan dengan salah faham, jangan over promise. Sebab dia orang nakkan rumah dia orang terjual. Dia orang tak nakkan karangan dalam 5 muka surat. Kenapa saya tak boleh jual? Faham tak?
So apa yang kita kena buat, kita kena datang dengan data, kita kata kita dah buat sekian cik. So saya rasa bagi cadangan saya, harga rumah yang kita letak ni tak boleh nak diteruskan. Ingat yang lebih penting, harga jangan letak pada kita. Kita cadangkan, biar dia yang tentukan. Itu teknik lain. Kita kena cakap, oh cik, rumah harga ni 400,000 boleh jual. Jangan. So kita kena present pada dia, and then lepas tu kita akan buat recommendation, dia yang tentukan. So bila kita cakap, okey cik, saya akan jual mengikut harga yang cik nak. Macam tu. So bila tak terjual, kan, dia tak boleh cakap engkau yang cakap harga ni boleh jual, kenapa sekarang tak boleh lah. Ingat kat situ. So jangan perangkap diri kita sendiri. Okay. So kalau kita dapat result yang bagus, maka dia akan memberi kita referral. Ingat, referral sangat penting tau. Ini ejen kita, ejen luar lah. Ejen kita saya rasa diorang semua dah tahu dah. Sebab macam saya kata, saya selalu ulang-ulang, 15% daripada kita punya SOI akan bagi kita 1 referral setahun sekurang-kurangnya. 15%. Kalau kita tanya, tak tanya dia tak bagi tau. Kita kena tanya. Bila kita tanya, dia akan bagi. So ini baru kita cerita mindset. Belum lagi cerita yang lain. Baru mindset je. Okay, mindset kita yang kelima, separuh. Okay, nilai diri kita sebagai pakar, bukan runner. Ada orang, dia datang, okay, saya bukan cakap ini bukan tak berjaya tau, tapi untuk membezakan kita dengan ejen hartanah profesional ataupun yang biasa-biasa, kita kena anggap kita ni profesional. Kita bukan ni, kita pakar. Tapi kita tak boleh mengaku kita ni expert. Salah. Dalam segi peraturan tidak dibenarkan untuk mengatakan self-laudatory, maksudnya kita macam upkan diri kita, saya pakar kawasan ni. Tak boleh. Tapi kita punya perbuatan tu menunjukkan macam kita pakar. Okay, so nilaikan diri kita bukan sebagai seorang runner. Runner ni maksudnya apa? Okay encik nak buat viewing. Okay, boleh bila? Nak buat viewing esok. Okay, pukul 5 Okay, baik, saya datang. Kan? Jadi okay, datang sini encik, apa khabar? Assalamualaikum. Okay, ni rumah dia, buka pintu. Okay, ini okay, nanti encik kalau apa-apa call saya. Okay, baik, bye bye. Itu runnernya case. So kita kena ingat, minda kita kena ingat, kita nilai kita, diri kita sebagai pakar. Bila kita letak nilai kita sebagai pakar, cara perbuatan kita pakar. Contoh, saya bagi contoh lah, macam Abang Madi. Abang Madi punya kepakaran dekat Antara Gapi, sampai pembeli ingatkan dia staff PKNS. Bayangkan, dia tak cakap dia daripada hebat reuters tau, tapi orang ingat dia staff PKNS. Sebab semua dia tahu, oh unit ni menghadap sini, unit ni menghadap sini, semua dia tahu. Maksudnya dia letak diri dia sebagai pakar, kan? Jadi jadi orang akan tak payah cari orang tak cari orang lain, orang cari dia je. Sama dengan Cikgu Jamal. Cikgu Jamal, kawasan Antara Gapi tu, jalan tu dia kata, oh yang ni dekat kat masjid ni, kat surau cik. Coach, situ bising sikit lah coach. Maksudnya dia dah tahu tau. Jalan pun dia dah tahu kat mana. Jadi orang kata cikgu dengan anak murid lah lebih kurang. Madi dengan Cikgu Jamal lebih kurang. Jadi dia orang sangat pakar. Jadi dia orang letak diri dia orang sebagai pakar, bukan sebagai runner. Jadi orang akan, bila kita buat macam tu, mentaliti kita berbeza. Orang akan hargai hargai kita punya nilai. Dia tak sama dengan orang lain. Dia akan menambah menambah kepercayaan, kan? Bila kita macam dia balik pada tadi lah, bila kita cadangkan harga dan sebagainya. Sebab kita bukan jual projek, betul tak? Kita jual subsale. Bila subsale ni, dia ada asking price dengan market value. Asking price lain, market value lain. Kena ingat tu. And lepas tu dia ikut strategi marketing, dia yakin marketing kita akan berkesan. Okay, next ialah kita bukan sekadar layan arahan. Maksudnya kita bukan ikut je, jadi pak turut je buyer seller. Kan? Ingat sebab kita kat sini tak ada gaji tau. Jadi semua pendapatan kita berdasarkan kepada komisen. So kita
kalau sekiranya daripada kepakaran kita macam tu, macam benda ni kita, saya cerita macam ni, katakan kita ada 10 listing kan, bukan 10 listing tu semua sak sama, orang cakap sak sama tu maksudnya semua sama, betul tak? Dia tak semua, tapi tak semuanya sak sama, maksudnya ada yang memang hot, ada yang warm, ada yang cold. Ada yang cold tu maksudnya freeze. freeze habis lah, memang tak boleh nak jual kan. So yang mana yang hot tu memang itu yang kita kena tumpukan. Jadi kita kena pandai kat situ, sebab masa kita 24 jam je, sebab tu qualify tu penting. Masa kita hanya 24 jam. Kita bukan kita kena pilih pelanggan kita yang mana yang kita nak utamakan. Okey. Bila kita letak diri kita sebagai pakar, reputasi kita akan berpanjangan. Orang semua akan tahu, itu orang itu expert. Siapa lagi yang saya boleh cakap expert yang saya kenal? Vincent. Contohnya Vincent. Sama juga. Untuk Legenda, dia dapat pujian banyak lah kan, daripada even Legenda pun puji dia. Dia kata you punya team bagus. Saya kata yes, kita punya team semua well known. Bagus lah, alhamdulillah. Kita punya team dia ikut. Sebab tu saya nak kalau boleh kita punya kawan-kawan junior negotiator ni datanglah dalam induksi ni. Sebab apa yang membezakan kita dengan tim lain, kita faham macam mana nak buat loan, jadi everything tersusun. Siapa yang cakap dengan saya, ada mortgage kata, dia kata kalau hebat realtors punya agent kalau hantar memang everything dah siap. Tapi kalau agensi lain hantar, kadang-kadang apa pun tak ada, ataupun tak cukup macam tu kan. Jadi benda-benda macam ni dia memberikan reputasi hebat realtors itself. Reputasi hebat realtors itself, dia nampak dia nampak bagus kan. Jadi you membawa nama hebat realtors kan. Jadi dia orang tengok, budak hebat, bagus, memang bagus. Sebab dia orang semua orang kata telah diajar dengan baik. Example macam tu. So ingat, minda kita yang kelima tadi ialah kita datang sebagai pakar, bukan sebagai runner. Nombor ke-6, ada empat lagi. Set expectation awal. So sebab tu kalau sekiranya kita buat presentation, masa kita buat exclusive punya presentation, kita cakap dia punya kemungkinan. Kemungkinan pertama, Encik, yang pertama ialah saya berharap selepas saya buat presentation ni, Encik akan melantik saya sebagai Encik punya exclusive agent. Nombor 2, kemungkinan selepas presentation ni Encik merasakan saya bukan orang yang okey, Encik akan lantik orang lain. Yang ketiga ialah kemungkinan Encik merasakan saya adalah orang yang baik, tapi disebabkan terma-terma yang tidak menepati saya punya pendapat, saya terpaksa tolak. Sebab tu kita kena cakap macam tu. Kita kena set the expectation awal. Kemungkinan kita tolak. Kemungkinan kita tolak dia punya listing tu. Kalau sekiranya listing tu terlalu tidak munasabah, kan, kita boleh tolak. Cuma cara kita tolak tu ialah cara yang baik lah. Ada orang dia macam dia bagi harapan, dia kata okey, aku ambil je listing ni, aku peram dulu kan. Boleh buat macam tu. Cuma bila kita nak peram tu, kita jangan peram sungguh-sungguh. Maksudnya kita kena iklankan juga. Sebab bila kita dah kata kita nak jualkan tu, kita dah janji dengan orang tu, kan. Set expectation awal untuk elakkan salah faham. Kita kata awal-awal yang kita ni, expectation dia punya marketing berapa lama, jualan dia tukar SPA berapa lama, loan berapa lama, tukar nama berapa lama. Set awal-awal. Jadi supaya pembeli, penjual, dia tidak mempunyai expectation yang terlalu tinggi macam saya sebut tadi. Timeline, proses jualan, harga, expectation realistic. Sebab orang bukan membeli berdasarkan kepada you punya taste, you punya emotion ataupun you punya baggage emosi. Dia berdasarkan kepada apa yang ada depan mata dia. Dia tak berdasarkan dengan you punya livelihood, you punya saya dibesarkan saya dibesarkan kat rumah ni daripada kecil lagi saya kat sini, dia memberi banyak kenangan apa semua, saya teringat arwah ayah. Okey, faham. Tapi orang yang membeli tu dia tak tengok satu.
Dia kena ingat kena set the expectation. Sebab orang yang membeli tu berdasarkan valuation. Sebab kalau sekiranya encik nak membeli harga rumah lebih tinggi daripada apa yang valuer, bukan saya kata tak boleh jual, boleh jual encik, tapi orang yang nak membeli tu dia mempunyai cash yang lebih. Sebab loan cuma 90%. You nak jual 450,000. Loan market value cakap 400,000 sahaja. Maka sekarang ni dia 90%. Maksudnya orang tu cuma boleh dapat pinjaman 360,000 sahaja. Maksudnya yang nak membeli rumah tu dia mesti ada 90,000 cash. So dalam keadaan sekarang berapa ramai agaknya yang ada duit 90,000 untuk membeli rumah 450,000 encik? Kita tanya soalan macam tu balik. Ada tapi jarang. Macam itulah kita cakap bagi dia faham. Jadi jelaskan tanggungjawab ejen dengan owner. Kita kena jelaskan ada 100 lebih tanggungjawab ejen. Nanti saya akan listkan, saya letakkan kat dalam tu, dekat dalam kita punya dekat ejen kita punya seller kit. So kita cerita salah satu dia sebab apa mentality ataupun persepsi yang ada pada masyarakat sekarang ni ialah ejen dia makan angin atas angin, dapat duit atas angin, betul tak? So apa yang kita kena lakukan, kita kena go through satu-satu. Okay cik, ini kerja ni, ini tugas kami, ini tugas kami, ini tugas kami. Kalau sekiranya eksklusif saya buat sampai sini, kalau sekiranya general saya buat sampai sini, biar dia jelas. Dia tak boleh expect macam benda general tapi dia nak kita deliver eksklusif. Jadi bila ingat ni lagi satu minda yang kita mentality yang kita kena ada. Bila orang lantik kita eksklusif, maksudnya kita dah macam makan gaji dengan dia tau. Kita kena anggap macam aku ni bekerja untuk dia ni. So kalau sekiranya kita kalau kita rasa tak boleh nak jual rumah tu, jangan ambil eksklusif. Sebab kalau kita ambil eksklusif sedangkan kita sendiri tahu rumah tu tak boleh nak jual, dia akan meletakkan expectation yang tak baik untuk kita lah. Dan nama hebat realtor tu akan tak bagus. Jadi ingat, bila kita eksklusif, maksudnya kita bekerja untuk dia. Macam makan gaji dengan dia. Sebab kalau harga rumah tu 400,000, paling tidak pun 10,000 duit aku ada kat situ dah. Kita kena ingat kat situ. Itu 10,000 duit aku. Mentality kita kena ingat. So maksudnya bila kita dapat eksklusif, kerja kuat-kuat. Sebab kita seolah-olah macam makan gaji. Kalau boleh kita nak macam mana siapa yang makan gaji report kat bos setiap hari, macam tu lah. Setiap hari kita report kat dia. Example. Itu bergantung pada dia lah. Kalau sekiranya dia kata seminggu sekali cukup, seminggu sekali cukup. Okay. So kita kena bina kepercayaan dari awal. Maksudnya daripada awal lagi tak ada hengki-pengki, tak ada benda yang kita nampak macam kita berselindung. Even kalau bila kita cadangkan lawyer pun, jangan kata encik kena ambil lawyer saya ni. Sebab kalau encik tak ambil lawyer ni, saya tak akan teruskan. Tak boleh. Sebab apa? Kita boleh cadangkan kepada dia berdasarkan apa yang kekuatan pada Azimah Azalea. Kita boleh cakap lah, sebab Azimah Azalea sekian, dah banyak case, dia punya turnover bagus, sebenarnya macam tu. And then kalau perlu, kalau encik nak, saya boleh bagi nombor telefon principal dia, encik boleh telefon dia sendiri. Tanya berkenaan dengan ni. Macam tu. So jangan memaksa lah. So maksudnya bukan kita paksa, tapi kita kena explain dengan baik. Okay? Cerita kenapa lawyer. Lawyer ni kita nak tahu lawyer ni ada 10 jenis lawyer. Dalam pengingatan saya yang paling saya ingat yang saya tengok lah. Kita tengok lawyer 1 conveyancing lawyer, nombor 2 criminal lawyer, nombor 3 civil lawyer, nombor 4 business lawyer. Business ni maksudnya company lawyer. Company lawyer ni dia macam legal counsel. Dia kerja dengan syarikat, kerja dia memang check kontrak dan sebagainya. Lepas tu dia ada lawyer yang antarabangsa punya kan. Lawyer patent, ada lawyer pasal Allahu Akbar. Ada 10 lawyer lah saya nak cerita. Ada 10 lawyer. Jadi bukan semua lawyer sama. Syariah lawyer syariah pun sama juga. Saya pernah lalui di mana orang nak jual rumah, nak jual tanah besar, tapi dia suruh kawan dia yang lawyer syariah buat. Bukan cakap lawyer syariah tak buat, tapi bila time proses tu banyak benda yang stumbles lah. Banyak benda yang terlepas, tak boleh lepas. Sebab apa? Sebab lawyer syariah tu tak tahu dia punya actual dia punya perjalanan nak tukar nama tu. Saya dengan Abdul Aziz anak,
kita kita ada go through this one, pergi dekat pejabat tanah. Dia punya proses dia, kalau you tak tahu, memang you akan pulang balik. Macam pergi ulang alik ke pejabat tanah tu 4-5 kali lah. Tapi disebabkan ini yang membantu proses untuk dia dapat lesen real estate agent nanti, jadi saya paksa juga kita go through this. Sebab kita kena tahu proses proses tukar nama tu, dua-dua dia dah buat, leasehold, freehold. Apa proses dia daripada mula sampai akhir. Jadi benda tu tak senang. Kalau sekiranya you tak ada lawyer yang mahir, proses yang 2 minggu boleh jadi 2 bulan. Okay. So penjual dia suka ejen yang berani, bukan yang takut bersuara. Okay, yang ini sebab tu orang kata penjual dia suka, dia kadang-kadang penjual pun dia tak tahu tau. Dia macam dia lebih suka orang yang, contohnya saya bagi contoh, kita kata, cik, kita punya fee merujuk kepada peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan, fee kita adalah 3%. So bila dia cakap, kita kata 3%, tidak termasuk SST. Jadi total yang cik akan keluar ialah 3.24%. So dia kata, dia akan cakap apa tau? Kenapa 3% lah? Ejen kat sana 2% je. Macam mana kita nak buat? Jadi sebab tu masa kita datang tu, kita kena datang dalam keadaan yang kita ni beza dengan ejen kat sana. Sebelum buka mulut lagi, dia dah nampak perbezaan kita dengan ejen yang sana tu. Jadi bila kita datang dalam keadaan bersedia, seorang pakar, dia selalunya perkataan macam, okeylah, tak apalah saya guna ejen sana, tak berlaku. Sebab apa? Kalau dia dah yakin, dia tengok, budak ni lain lah, patutlah dia 3%. Kan? So kita kena berani letakkan kita punya commission berapa. Sebab ingat ini kita punya pendapatan tau. So kalau sekiranya dia kata tak, saya cuma 2% je. Okey, tak apa cik, thank you for your time. Kalau cik berubah pada department tu, ataupun cik rasa akan datang nak bekerja sama dengan saya ready je. Cakap macam tu lah. Terima kasih banyak, tutup buku, balik. Kalau dia berkeras lah, ini adalah cara dia untuk kita nak orang kata buat nak handle bantahan atau nak negotiation tu kan. Kadang dia tolak awal-awal sebab dia nak nego. Kalau kita firm, kita kata je, encik, kalau encik cuba bayangkan, ini ikut pada skrip mengatasi bantahan Encik bayangkan kalau sekiranya encik bagi pada ejen yang letak 2% tu, encik rasa kalau sekiranya pembeli nak minta diskaun, agaknya dia akan bertegas dengan pembeli ke, ataupun dia akan turun saja sebab dia nak dapatkan 2% tu. Jadi encik tidak memerlukan orang yang turunkan harga dia, sebab dia menilaikan pekerjaan dia menilaikan dia punya kepakaran, kebolehan dia 2%. Tapi saya nak buktikan kepada encik, sayanya kepakaran dan kebolehan saya 3%. Dan bila pembeli datang kepada saya meletakkan harga yang tak boleh munasabah, saya akan bekerja untuk cik pastikan dia mengikut harga yang boleh, orang kata, yang berbaloi, yang mengikut apa yang cik perlukan, apa yang cik hendakkan. Sebab kita kena firm kat situ. Sebab apa? Kita nak tunjuk kat dia balik, kalau sekiranya pembeli, kalau kau tak boleh, kalau ejen ni tak boleh firm dengan kau agak ejen ni boleh firm dengan pembeli ke? Sebab dia nak 2% tu. Kan? So ingat tau, kalau sekiranya tolak 50,000, agensi kita cuma rugi 1,000 je. Faham tak? Kita rugi 1,000. Jadi tolak 50,000, 2%, 1,000 je. Tapi orang tu rugi berapa? 49,000. Jadi it's unfair kalau orang minta diskaun, kita setuju 100%. It's unfair. Tak adil kepada penjual. Ini lain. Kemudian, okay. So datang kita punya induction, okay. And then lepas tu berani berunding and deal dengan buyer. Ini yang saya cakap tu, tunjuk keyakinan dengan kepakaran. Jadi nak bagi dia yakin dengan kita kena tunjuk keyakinan kita lah. Kita berani untuk back off. Awal-awal kita dah cakap kan, kita akan back off kalau sekiranya dia punya ni tak okey, kita berani back off. Macam tu So
Yang ke-8, lagi 3 lagi. Penjual akan percaya bila kita consistently update. Macam yang saya katalah, kalau sekiranya kita senyap, orang tak yakin dengan kita sebab orang akan kata kita ni tak kompeten. Kita kena update, kita kena update kita punya information. Kalau macam saya kata, kalau kita dapat eksklusif, seolah-olah macam kita kerja dengan dia. Kan? Kalau kita perlu update 3 kali, Isnin, Rabu, Jumaat, kita update lah Isnin, Rabu, Jumaat. Kalau kita perlu update, dia kata saya nak update seminggu sekali lah. Jadi kita update apa yang kita dah buat. Bilangan view, feedback buyer, cadangan seterusnya. Contohnya, katakan kita bawa ni yang paling penting. Bila kita buat viewing. Sebab tu, viewing sheet tu penting tau. Ni nanti saya share insyaAllah. Banyak aku janji ni. Banyak saya janji. Viewing sheet sangat penting. Viewing sheet ni ialah sebab tu saya suruh you bawa kertas clipboard tu, letak viewing sheet. So apa saja yang orang tu cakap, you transfer pergi ke viewing sheet tersebut. Bila sekiranya lepas habis, you boleh snap, tutup nombor telefon orang tu, tutup band orang tu, bagi kat dia. Kata dengan ni, ini komen apa yang orang tu bagi. Nampak tak? Dia punya depan rumah, keadaan dia macam mana. Sebab tu curb appeal penting. Kalau orang datang rumah, encik apa perasaan encik bila encik nampak rumah ni? Saya rasa bersepah lah rumah ni, saya rasa macam tak okey. So itu adalah benda penting, button yang kita boleh cakap dengan owner. Saya rasa saya cakap dengan encik, kita kemas lah, kita buat apa? Kita kemas. Jadi ingat, orang yang buyer tadi tu, lepas kita kemas, kita panggil encik, Assalamualaikum encik, saya nak beritahu yang rumah tadi tu kita dah kemas balik. Saya nak jemput encik untuk datang tengok viewing kedua. So kita tengok orang yang beli rumah ni, dia bukan macam beli baju tau. Dia viewing kadang-kadang banyak, 12 kali, 20 kali. Kita tak, kalau sebab tu bila kita nak qualify buyer pun, kita kena tanya berapa kali dia tengok viewing. Kalau dah 20 kali, dan kita kena tanya kenapa encik tak nak beli rumah tu untuk membantu saya untuk dapatkan rumah yang sesuai dengan encik. Example. So jadi kadang-kadang dia ambil proses untuk beli rumah tu ambil rasa 3 bulan. Jadi kita masih ada lagi masa untuk suruh dia buat kali yang kedua. Okey? Tadi bila kita update, kurangkan risiko untuk salah faham. Kalau sekiranya kita update, kita tak salah faham. Senang nak bagi education dan senang kita nak tukar harga kalau perlu. Kan? So itu yang ke-8. Dan yang ke-9, jangan janji harga tinggi untuk sedapkan hati owner. Okey, ni kalau sekiranya kita pergi kalau kita buat nak dapatkan eksklusif, saya ingat lagi dulu, orang nak dapatkan eksklusif, kita pernah buat hari tu, siapa dapat eksklusif paling banyak kita akan bagi hadiah. Masa mula-mula penubuhan Hebat Realtors, kita buat macam tu kan. Ramai orang hantar eksklusif, tapi kita tengok dia punya kejayaan eksklusif tu tak. Sebab apa? Dia nak eksklusif, dia bukan nak betul-betul nak jual property tu. Dia nak dapat markah untuk kita dulu kita ada sales challenge kan. Lagi satu kita ada persistency challenge. Bukan persistency. Siapa ingat? Madi ingat? Apa kita punya ada challenge lagi satu kan. Lupa saya. So productivity challenge juga. Jadi dia nak dapatkan markah tu, jadi dia bagi listing eksklusif yang tak bagus. Jadi macam saya katalah, bila kita dah sign exclusivity, maka kita kena bersungguh-sungguh buat kerja. Sebab kalau tidak, nama kita tak bagus lah. Jadi harga yang melampau jangan sign. Kata tak apa encik, saya rasa saya tolak encik punya exclusivity, tapi saya akan cuba jualkan dalam bentuk general. Betul macam tu lah. So bila itu bukan cakap tak boleh dapat eksklusif lah, boleh. Lepas kita dah cuba-cuba, kita akan jumpa balik, kata-kata encik, kita dah buat macam ni, saya cara macam ni, tapi saya nak eksklusif. Macam tu. Tengok apa dia buat lah. So yang ke-10, last kali, mentality kita ialah mentality untuk menang-menang, win-win. Bukan kita je menang, tapi buyer, seller kita nak macam nak dapat
Itu mengurangkan menyebabkan kita ada masalah tau dengan ejen ni. Sebab perception orang terhadap ejen hartanah ni macam tak berapa bagus, sebab mungkin sebab dia orang ni banyak terlibat dengan broker kan, example kan. Jadi broker dia mana ikut peraturan tu lah. Jadi lain dengan ejen berdaftar. Sebab tu ejen berdaftar, kita sebagai ejen berdaftar, kita kena sentiasa faham segala peraturan undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan tau, bukan dah hebat saja kerajaan. Jadi semua peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan tu sebenarnya untuk membantu kita untuk menjadi lebih profesional. Bukannya untuk menyusahkan kita, tapi untuk membantu kita jadi lebih profesional. Jadi apa yang kita perlu lakukan ialah dalam hal kita nak memberi servis ni, kita kena ingat kita is our fiduciary duty dekat dalam standard. Our fiduciary duty ialah memastikan interest of the seller dijaga dalam setiap ketika. Jadi tak ada conflict of interest. Kalau sekiranya yang membeli tu ialah mak kita, kita kena explain dekat buyer, seller, ini yang beli ni mak saya. Tapi apa-apa saja keputusan yang dibuat oleh mak saya tidak terlibat dalam professionalism saya. Kena jelaskan. Sebab kalau kita tak jelaskan, later on dia akan tahu, nanti dia ingat apa saja yang kita contohnya kekurangan harga, diskaun, itu semua sebenarnya nak menangkan mak kita. So fokus pada solusi bersama. Bila kita, macam yang saya kata tu lah, bila kita nak buat harga, kita kena cakap, kita bagi cadangan dan keluar daripada mulut dia, okey lah, turunlah harga RM50,000, macam tu. Keluar daripada mulut dia. And then bina kepercayaan dan komitmen dalam bentuk cadangkan renovation ataupun apakah yang dia perlu lakukan. Contohnya, kalau sekiranya sangat teruk, cat lah. Kalau sekiranya perlu tebas rumput, tebas lah. Kalau sekiranya dia kasih kita eksklusif, dan kalau sekiranya dia kasih kita PA, PA tu maksudnya power attorney kan. Kita keluarlah duit 2-3 ribu untuk kemaskan rumah tu kan. Bawa orang bersih betul-betul, cat bahagian depan dia. Sebab cat luar, cat depan tu baikkan dia tu, itu macam dia memberi aura yang bagus lah pada pembeli bila pembeli datang. Orang kata first impression tu sangat penting. Kalau pembeli tu dia tak nak kan, dia kadang-kadang kita dah lah jalan jauh-jauh, tunggu dia lama dan jalan jauh untuk nak buat viewing tu, dia datang daripada luar, dia tengok, lepas tu dia tendang-tendang dia kais-kais tanah. Lepas tu kata, tak apalah, terima kasih Encik, apa-apa saya call Encik. Dia masuk rumah tu pun tak ada kan, dia tengok kais-kais. Ini pengalaman kan. So ingat benda-benda macam tu sangat penting untuk memastikan kita dalam keadaan okey lah. Reputasi, referral, bila orang puas hati dengan kita, dia akan bagi kita referral. Okey, so itu ada 10 perkara yang kita ingat dekat kepala. Minggu depan, besok saya akan jelaskan yang lain berkenaan dengan sama juga macam mana kita nak qualify buyer. Saya summarizekan. Yang pertama ialah, saya ulang balik, yang pertama ialah penjual ni dia bukan owner saja tapi dia sebagai klien kita. Yang kedua ialah jangan harap dia faham semua pasal pasaran. Kita kena jelaskan. Nombor 3 ialah dia jual ikut emosi, kita jual ikut data. Nombor 4, penjual dia nak hasil, dia tak nak alasan. Nombor 5, kita nilai diri kita sebagai pakar, bukan sebagai runner ataupun ada satu word yang bagus, travel agency. Bukan travel agency, bukan real estate agency, travel agency. Kerja travel agency tu apa? Apa dia panggil? Bukan travel agency. Tour guide. Kerja dia tunjuk rumah, tour guide. Kan? So kita bukan tour guide. So nombor 6, expectation awal kita kena letak supaya
supaya kita punya kerja akan lebih jelas. And then nombor 7, dia suka ejen yang berani, bukan ejen yang takut nak bersuara. Kita kena berani. Jadi bila kita berani tu bukan berani redah je, kita berani datang dengan fakta, dengan data. And then lepas tu nombor 8, penjual akan percaya bila kita consistently update, beritahu dengan dia, communicate, dia akan lebih percaya. Nombor 9, janji jangan terlalu tinggi. Jangan ambil listing eksklusif hanya sekadar nak dapat eksklusif. And then yang ke-10 yang terakhir, bendanya kena win-win. 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 Maksudnya menang untuk kita, menang untuk dia. Okay. Itu adalah 10 perkara yang untuk malam ni. So saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir. So insyaAllah esok kita explain lagi berkenaan dengan macam mana kita nak qualify. Yang ini lebih keras sikit. Lebih keras. Lebih keras. Keras tu maksudnya macam mana kita nak betul-betul qualify dia.